dengan confident. Dari istilah Indonesia atau bahasa Jawanya percaya diri. Ya, kalau di Malaysianya kita panggil polisi. Ya, Kalau bahasa bola ya dunia. Ya. Jadi kami di hadapan ini sebenarnya pihak penganjur daripada Jabatan Kedakwahan telah menganjurkan satu program. program nasi. Ya, nasi dipanggil Akademi Nasi. Bersempena menyambut panggilan Palestin. Di mana Palestin hari ini jadi pihak penganjur telah meletakkan target 20,000. ya 20,000 dan rupiahnya Tak terkira ada. berjuta hampir mencecah 3 bilion. Maka confident yang pertama pihak penganjur ini meletakkan kepada kami dan kepada kumpulan nasi itu. Ya. Kumpulan nasi itu kumpulan nasi itu harus confident. Nyampaikan nasinya dengan penuh semangat, dengan penuh keyakinan ya. Kalau tak semangat Maka tak cinta. maka tak ada keyakinan lah kepada penonton untuk meletakkan dana dulu. Maka terimalah dari Anas. Nasinya berbunyi-bunyi. Luar biasa. Allahu Akbar. Kami telah mengumpul RM20,000 satu sen Malaysia. Telah mencapai target. Maka itulah semangat kami.